Cermin berdarah. Amy, seorang gadis kolej yang gemar mencuba perkara pelik untuk konten TikTok. Malam itu, dia mendengar tentang ritual seram lama. Cermin berdarah. Katanya, siapa yang berani melakukannya tepat jam 12:30 malam di depan cermin akan melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Amy menyiapkan bilik, hanya lilin kecil sebagai cahaya. Cermin besar di biliknya berdiri tegak, berdepan dengan dirinya. Tepat jam 12, dia mula ritual itu. Dia menggenggam jarum, lalu mencucuk jarinya sehingga menitis darah. Darah itu disentuh ke cermin sambil dia menyebut namanya 3 kali. Amy, Amy, Amy. Pada mulanya tiada apa yang berlaku. Dia ketawa kecil menganggap ia sekadar dongeng. Namun, tiba-tiba, pantulan wajahnya mula berubah. Senyuman Amy dalam cermin kelihatan lebih lebar, mata lebih hitam pekat dan darah di bibir pantulan itu menitis tanpa henti. Amy mula panik, tetapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Dari dalam cermin, Amy lain itu mengangkat tangannya, seolah-olah mahu menembusi permukaan kaca. Bunyi retakan mula kedengaran. Amy di dalam cermin berbisik, "Tempat ini bukan untukmu, tapi darahmu sudah membukanya." Cermin tiba-tiba pecah. Serpihan berterbangan. Amy menjerit, cuba melindungi wajahnya. Namun, satu serpihan besar terbenam di lengannya. Dari serpihan itu, darahnya menitis lebih banyak dan setiap titisan disedut masuk ke dalam cermin yang berpecah. Dari retakan cermin itu, muncul tangan hitam panjang mencengkam Amy dan cuba menariknya masuk. Dia menjerit sekuat hati, berdoa dalam hati agar terlepas. Dengan sisa tenaga, dia mengambil lilin di sebelah dan menyapu api ke tangannya sendiri. Rasa sakit yang perit membuat genggaman tangan hitam itu terlepas. Dalam keadaan lemah, Amy rebah. Ketika sedar, cermin itu sudah kembali seperti biasa, seolah tiada apa yang berlaku. Namun, di tengah permukaan kaca, tertera kesan cap jari berdarah milik Amy sendiri yang tidak boleh dipadam walaupun digosok berkali-kali. Malam seterusnya, setiap kali Amy cuba tidur, dia terdengar bunyi kaca retak. Dan dalam mimpinya, dia melihat Amy lain sedang menunggu di balik cermin dengan senyuman yang sama, seolah menunggu masa untuk menggantikannya di dunia nyata. Jangan sesekali mempermainkan ritual atau kepercayaan lama hanya kerana ingin mencuba atau mencari hiburan. Ada pintu yang sepatutnya tidak dibuka, kerana sekali dibuka ia mungkin tidak akan pernah tertutup lagi.